Kalau sebelum ni Abang Kiro pernah dah buat video motor ni, tapi waktu tu tengah promo lah, deposit dalam RM90. Abang Kiro dah hide kan video tu sebab tu Abang Kiro buat promo tu mukul RM90 tu, ramai kedai yang macam kacau sikit lah kan. Jadi Abang Kiro terpaksa hide dulu video tu. Tapi sekarang bila dah sejuk sikit, tak mau jual pula kan. Tapi tak apalah, kalau orang tak mau jual, lagi Abang Kiro suka, sebab kita boleh buat dengan harga yang masuk akal dan mampu milik. Jadi dalam sebelum ni muka RM90 kan, hari ni muka lagi murah daripada RM90 tu. Hari ni Abang Kiro nak tengok satu motor jenis adventure punya skuter S1M ADX TG 400. Oh my god, who is that? I'm him, I know. HBO soprano. Oh, you hate me? Hate you too, little boy. Better not tell Bono. I'm him, I know. HBO soprano. Oh, you hate me? Hate you too, little boy. Better not tell Bono. Motor ni best lah. Motor ni agak berat sikit, tapi Abang Kiro suka dia punya cutting, dia punya sizing. Dia nampak macam smart kan, nampak garang kan. Cuma motor macam ni kalau kita nak cari yang macam santai, yang kita boleh lunjuk kaki tu kan, dia tak lah. Yang ni dia bukan macam maxi scooter. Okay, yang motor ni kalau hang main dalam town pun memang best, sebab dia bentuk agak slim lah, dia tak kembang sangat kan. Ok, jadi kita nak tengok spek enjin apa yang ada pada motor ni. Ok, untuk spek enjin motor ni, dia main dengan enjin 1 silinder 4 stroke single overhead cam liquid coolant, cc bersasaran 399 cc, 37.2 Nm of torque, 35 horsepower. Enjin kapasiti motor ni 2.3 liter. Top speed motor ni boleh mencapai kelajuan sehingga 155 km per jam ke 165 km per hour. Laju lah kan, 400cc hang boleh lari 16 tu. Oi, laju memang laju. 16 tu kira laju dah. Abang Kiro punya kelajuan maksimum pun 160 km per jam. Itu pun aku dah rasa gegar-gegar lah aku punya kepala kan. 16 tu lagi menakutkan dan menyeramkan lah. Ok, jadi agak laju lah untuk skuter adventure macam ni. Lepas tu untuk motor ni dia tak bagi meter TFT. Itu yang rasa kecewa sikit tu. Dia hanya bagi meter LCD full color sahaja. TFT tak ada masalah lah. TFT Apple CarPlay apa tu kan ada jual dah aftermarket sekarang ni. Untuk transmisi, motor ni dia menggunakan transmisi automatic CVT, clutch wet multiplate automatic clutch. Lepas tu untuk chassis dia pula tinggi seat lebih kurang dalam 790 mm. Berat saja, berat sikit. Tapi memang berat lah motor ni. Ok, berat dia lebih kurang dalam 219 kg sahaja. Berat jugalah kan. Ok, ini adalah kedudukan Abang Kiro di atas motor ni. Jadi kita rasa macam agak handsome sikit lah bila kita duduk atas motor ADX TG 400 ni. Fork depan dia menggunakan fork USD ataupun upside down fork. Belakang dia menggunakan center multi-link monoshock. Untuk brake pula, depan dia bagi disc brake 275mm siap ABS. Belakang dia bagi 233mm siap ABS. Tayar depan dia bagi tubeless, belakang pun tubeless. Depan saiz 120 70 15 inci, belakang 150 70 rim 14 inci. Untuk tayar depan lagi besar daripada tayar yang belakang. Okey, jadi motor ni untuk cost service dia lah, anggaran yang Abang Kiro agak-agak tu, dia menggunakan 2.3 liter, lebih kurang dalam 3 botol minyak hitam lah. Kita katalah minyak hitam yang abang guna tu agak-agak bajet-bajet kan, sebotol RM60 kan, 6, 12, 18, lebih kurang dalam 180. Tu minyak gear lebih kurang kita bajet lah, senang kata kasar, dalam RM50, RM30. Macam tu kan. Jadi bajet lah, anggaran cost service lebih kurang dalam 200 ke 250 ringgit. Kan kita beli 3 botol minyak hitam, yang satu botol itu hanya guna 3 liter sahaja. Yang satu tu hanya guna 0.3 liter sahaja. Maksudnya ada lagi 0.7 liter lah dekat situ kan. Itu kita simpan, jadilah satu botol. Kelebihan yang kita suka lah dekat dia, nombor satu, dia punya cutting lah. Cutting dia memang nampak nice. Dia ada macam tarin harimau sikit dekat daylight running dia tu. Lepas tu dia punya windshield boleh naik, boleh turun, tapi manual sahaja. Tapi manual yang senang lah, tak susah lah. Dia ada handguard kiri dan juga kanan. Dia ada bagi swing arm aluminium. Enjin dia di tengah. Maksudnya di tengah ni skuter ni, kalau enjin di tengah, dia akan naik. Bila kita naik tu, kita rasa macam
kita naik motor yang bukan skuter. Kita rasa macam naik motor yang ada gear, enjin di tengah. Ini motor ni memang enjin dia betul-betul dekat tengah. Sebab tongkat dia pun duduk betul-betul tengah-tengah motor. Jadi motor ni ada sekali dengan tongkat tengah sekali nah. Ada double stand sekali lah. Yang tak bestnya motor ni sebab dia tak ada poket lah. Kiri dan kanan tu memang tak ada apa-apa poket dah. Lepas tu dia punya seat bawah tu tak ada lah besar sangat. Untuk size tank capacity 13 liter sahaja. Okey, muatlah sebiji helmet untuk seat bawah dia. Okey, ini adalah seat dia. Bila kita buka seat dia dari depan, angkat naik ke atas nah. Jadi untuk motor ni kalau dulu orang kira buat muka RM90, orang duk kacau, orang kira siang malam dia duk report sana sini. Sekarang kita nak bagi muka RM RM0 sahaja, bulanan RM545 selama 7 tahun. Okey, jadi kalau ada yang tengah survey motor ni, boleh Roger Abang Gero, sebab stok pun tengah ready. Cuma Abang Gero akan reply lambat sikit mungkin, dan penghantaran mungkin lambat sikit sahaja, tapi tak ada masalah. Kadang-kadang kita nak beli dekat sales yang boleh update dekat kita, lambat itu tak ada masalah, janji update sahaja kan. Walaupun dah naik motor tu setahun 2 tahun kan, ada masalah mesti kita nak cari orang yang kita beli kan. Jadi kalau orang yang beli tu masih bekerja, alhamdulillah lah. Kalau orang yang dah beli tu hanya buat part time saja ke apakah, mungkin akan sedikit terganggu lah. Okay, jadi itu sahaja yang Abang Gero nak beritahu. Kalau siapa yang nak motor ni, cepat-cepat Roger Abang Gero. Okay, jadi apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.